Suai sah orang. Silakan baca. Sebelum masuk rumah. Dia ni bersepol, dia ni budak Lausa ni. Tak baca. Miro, kau dengar. Kau dengar. Kau jangan kata dia ni, aku tak suka. Kita buat natural. Ya, boleh natural. Kau jangan nak takut. Tapi Cik tu masuk tadi. Langkah kiri pula tu. Boleh tak kita jangan bincang kat depan pintu ni? Masuk tu boleh tak? Okey. Satu, dua, tiga. Apa macam Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Hati aku sakit lah korang. Korang ni apa ni? Korang ni yang kena. bukan apa. Uish, tua. Zahid duduk situ kan. Tak, orang tu masih duduk tengah repair kontrak dia muntah darah, aku tak tahu lah. Apa? Ai, Cilan. Dia turun. Kau jangan, kau duduk sini lah. Dia turun Cilan. Please lah, Miro Aiman, tolong lah. Aku pening lah. Saya nampak dia jalan. Kau nampak, kau jumpa dia lah. Kau cakap dengan dia, kau nak apa? Hantu macam ni tak ada future. Dia neraka. Future semua dah lain. Hantu masuk syurga. Tu hantu alim. Ni hantu bangsa masa dia hidup kan. Dia buat jahat, buat maksiat. Cik Lam mengata. Dia mengata. Bukan mengata. Dia cakap tadi. Tadi tercakap. Cik Lam ikut emosi. Tak.